Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Izzati binti Masnawi, berumur 25 tahun dan menetap di Keluang, Johor. Saya merupakan seorang graduan Diploma Pendidikan Islam Kolej Pengajian Islam Johor Marsah. Pada masa yang sama, saya juga melanjutkan pelajaran sebagai pelajar separuh masa di UTM Space. Selain bergelar pelajar, saya kini bertugas sebagai guru di Sekolah Rendah Agama Bersepadu Serap Segamat dan mempunyai pengalaman mengajar saya lebih daripada 1 tahun. Pengalaman mengajar saya lebih tertumpu pada bidang agama, antaranya adalah tauhid, ibadat, faraid, akhlak dan jawi. Kalau bab jawi tu, insya-Allah murid saya kenal huruf. Bukan kenal kucing. Hihihi, lawak sikit ya. Sepanjang saya mengajar, saya belajar satu perkara penting. Setiap murid ada cara belajar mereka yang tersendiri. Ada murid yang laju, macam bullet train Jepun. Ada juga yang perlahan macam basikal pancit. Tapi itu bukan cabaran yang seronok bagi seorang guru. Saya percaya tugas seorang guru bukan sekadar mengajar, tapi juga membimbing dan membina akhlak mereka. Sebab itu, saya suka gunakan pendekatan yang mesra, kreatif dan kadang-kadang diselitkan jenaka-jenaka. Sebab bila murid gembira, ilmu pun mudah melekat. Sebagai seorang pendidik, saya komited untuk terus menyampaikan ilmu dengan penuh tanggungjawab dan memastikan setiap murid bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik, tapi juga berakhlak mulia. Itulah sedikit sebanyak tentang diri saya. InsyaAllah, saya sedia mencurah bakti dan berkhidmat sebagai seorang pendidik yang berdedikasi. Terima kasih kerana menonton CV video saya. Oh ya, kalau nak tahu, walaupun saya cikgu agama, jangan risau, saya masih boleh gelak kalau tengok cerita lawak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.